Okey, siap. Okey, Assalamualaikum. Hari ni 10 November 2025. Sekarang ni dah pukul 5.30. Dan sekarang dah pukul 5.30. Abang baru sampai daripada Penang. So, hari ni merupakan hari lah bilik sewa abang di Penang. Dan hari ni lah abang hantar barang ke guard. Last day kerja lah. So hari ni pagi tadi abang bertolak lebih kurang pukul 10. Lepas tu hujan lebat di Penang tu. Dalam lebih kurang pukul 11 baru bertolak sampai ke arah Gudang. Kerana kawan-kawan dari yang ada dekat Luna, geng-geng pula IPG tu, dia pun turun situ. Abang pun dengan Ikram minum-minum lah. Macam last day jumpa kawan-kawan yang pergi Selangor 3 orang dan seorang pergi Sarawak. Dan pukul 1 petang tadi tiba-tiba katanya e-graduan abang boleh tengok untuk sekolah mana dapat. So hari ni tadi abang tengok abang dapat sekolah SK Syed Idrus Ipoh. Kalau ikutkan spesifik dia Cemor lah. So dia dia under PPD Kinta Utara. So ni adalah barang-barang abang yang abang bawa balik last lah bilik abang tadi. Dan yang menariknya kasut abang beli pun untuk lapor diri 17 ni pun dah sampai daripada Dr. Kardin. Packaging dia 1/10 lah. Tapi tak apa, yang penting kasut dah sampai. So barang-barang lain pun lagi abang baru nak kemah-kemah. Minggu ni kalau ikutkan planning kita pergi check in lah hari Khamis ni ke Ipoh. Riki tengok sekolah abang SK Syed Idrus. Kalau ikutkan sekolah tu dia berada di luar bandar, macam Baling ni lah. Dan sekolah tu lebih kurang dalam 200 orang budak, cikgu dalam 20 lebih. Tadi abang tengok dalam internet lah tadi, sambil-sambil Riki. So Khamis ni kita akan bertolak ke sekolah abang, check in, check out hari Jumaat, check in di Ipoh. Lepas tu hari Jumaat tu kita pergi sekolah, tengok-tengok tempat. Dan sambil-sambil kita abang abah nak cari bilik, bincang guru besar untuk abang selesaikan bilik sewa. Dan hari Sabtu hari Ahad, hari Sabtu abah ada khusus mesyuarat di Lostar, Hotel Sri Malaysia. Di Hotel Sri Malaysia. So hari Ahad tu kita akan abang-abah akan bertolak balik, ambil Umi di Baling ni, dan bertolak terus check in di Ipoh untuk abang lapor diri di JPN Perak Ipoh. So hari Isnin tu 17 November tu merupakan tarikh lapor diri abang yang pertama. So di JPN Perak abang dapat sektor rendah, sekolah rendah. Okay, so kita akan jumpa di hari Jumaat. Okay, bye bye.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni 13 November 2025, hari Khamis. Sekarang ni dah pukul 6.50. Kita berada di sekolah SK Syed Idrus yang merupakan sekolah abang untuk lapor diri pada 17 ni. So 17 ni abang akan ke Gerik dulu untuk lapor diri, dan 18 hari bulan barulah abang lapor diri di sekolah. Inilah merupakan sekolah abang untuk kali pertama lapor diri. SK Syed Idrus di Cemor, Perak. Sekolah ni dikategorikan sekolah luar bandar. So jalan dia pun agak tenang, agak bahagia. So esok kemungkinan kita akan pergi cari rumah sewa abang. Kalau ikutkan abang dapat rumah sewa daripada sini lebih kurang 15 kilo daripada sekolah ni di Pekan Sungai Siput. So sekarang ni ada Umi, ada Nuha, Umi. So hari ni kita yang main tengok sekolah. Umi apa ada kata-kata nasihat sikit? Berkhidmatlah dengan penuh dedikasi untuk anak-anak kampung di sini. Yang paling penting depannya ada pokok durian. Belakang ni ada pokok durian ya. So sepanjang jalan tadi lebih kurang banyak pokok kelapa sawit dan SJKT. Itu kata sangat Kak Azim hari tu. Sekali nah. Memang lalu betul-betul kelapa sawit lah. SJKT pun sana banyak. Kira kalau Sungai Siput ni kawasan semi belu. Inilah sekolah kawasan sekolah abang. Dia tak ada bangunan bertingkat-tingkat. Semua flat lah, bawah je. Sekolah rendah. Tak ada bertingkat-tingkat. So padang dia pun kat belakang sana nampak dia. Belakang tu kantin. Tepi ni nampak macam apa panggil bama komputer. Belah sana tu mungkin kelas ataupun pejabat. Sana tu mungkin pejabat lah kot. Ini pintu pagar dia. Okay. Okay. So 18 hari bulan November 2025 abang akan lapor diri di sekolah SK Syed Idrus. Okay, let's go. Đây Kasar kayangan Nero rumah dia selain itu ada lebih kurang 3 bilik ni ruang tamu, ada aircon. So ini pemandangan terkini dia. Boleh nampak kolam lah di sini. Itu kolam dia. Bawah tu kolam. Kita punya parking bawah. Itu dia punya gas. Parking betul-betul bawah kita punya gas. Tak, bawah ni jadi. So rumah ni ada 3 bilik.
lost back in your eyes, and I'll always remember this day. A summer's day spent dancing to the sounds of creation and the sound. Dah tengok dah. This meadow to time starts unwinding, and my only use for tomorrow is to remember today. Okey, Assalamualaikum. Hari ini 14 hari bulan November 2025. Sekarang kita berada di depan pejabat sekolah SK Said Idrus. Hari ini bukan lapor diri, just sembang-sembang dengan GB dan untuk makluman awal pergerakan abang ke PPD dan tarikh lapor diri abang untuk 18 hari bulan ni. So tadi pun GB dah dapat maklumat, surat abang pun dah terima, abang pun dah dapat kontak daripada GB. Nanti akan masuk dalam grup untuk keberadaan guru dan pergerakan guru dan apa-apa maklumat sekolah. So jumpa pada 18 hari bulan di SK Said Idrus. Bye bye. Tu kan tu. Ada Dido. Apa tadi kau tu? Video. Assalamualaikum. Sekarang kita berada di rumah sewa abang dia. Jadi ini adalah bilik abang dia yang dikongsi dan tunggu orang.
Satu rumah 4 orang. Abang tu kawasan ruang tamu yang ditutup oleh tim. Apa boleh pusing sekali macam ni keadaannya. Alhamdulillah. Syukur apa ada. Ini sumbangan orang bagi katil. Itu sumbangan orang bagi. Kipas orang bagi. Baik tak dapat P3. Alhamdulillah. Bolehlah. Ni baju abang, baju abang Sijai. Tengok susun mak. Sifatlah abang mak itu. Kehidupan bujang sebenarnya. Kehidupan bujang abang. Sebelum kahwin. Kat tingkat pun abang spek baju. Dia gudu-gudu. Risau takut-takut. Okay, kita hantar Bundin dah. Ini last trip. Lepas kita kembali ke Kedah. Dah. Ya. Selamat jalan. Bye-bye. Jumpa lagi.